Pernah tak anda terfikir, apa jadi kalau ritual kematian dilakukan dengan cara yang salah? Dalam kepercayaan Mesir purba, kesilapan kecil boleh membawa akibat yang sangat besar. Mereka percaya roh memerlukan panduan yang tepat untuk menuju ke alam akhirat. Setiap upacara, bacaan mantra dan susunan pengebumian mesti dilakukan dengan sempurna. Jika ada yang tersilap, roh boleh menjadi sesat. Lebih menakutkan, roh yang sesat tidak dapat kembali ke tubuh, tidak dapat mencapai kehidupan abadi dan terperangkap antara dua dunia. Ia seolah-olah hilang arah tanpa tujuan untuk selama-lamanya. Sebab itu, upacara pengebumian dikendalikan oleh pendeta yang mahir kerana mereka percaya setiap langkah adalah penentu nasib roh. Bayangkan, bukan dosa yang menghukum, tetapi kesilapan ritual yang menentukan sama ada anda selamat atau lenyap. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir, teknologi prostetik sudah wujud sejak ribuan tahun dahulu? Apa yang ditemui dalam tamadun Mesir purba memang di luar jangkaan. Ahli arkeologi menemui satu prostetik, jari kaki yang diperbuat daripada kayu dan kulit. Ia bukan sekadar hiasan atau simbol status. Yang paling mengejutkan, prostetik ini benar-benar boleh digunakan untuk berjalan. Rekaannya dibuat dengan teliti, siap dengan sambungan yang membolehkan pergerakan semula jadi. Seperti jari kaki sebenar. Ini sangat penting kerana jari kaki membantu keseimbangan ketika berjalan, terutamanya apabila memakai sandal gaya Mesir purba. Ujian moden menunjukkan prostetik ini mampu berfungsi dengan baik, membuktikan ia direka untuk kegunaan harian, bukan sekadar untuk pengebumian. Bayangkan, pada zaman tanpa teknologi moden, mereka sudah memahami fungsi tubuh manusia dengan begitu mendalam. Ini bukan sekadar artifak, tetapi bukti bahawa Mesir purba sudah jauh ke hadapan dalam bidang perubatan. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir, sejauh mana pengetahuan perubatan orang Mesir purba? Apa yang ditemui membuatkan ramai pakar moden sendiri terkejut. Mereka sebenarnya memiliki teks perubatan yang sangat terperinci. Ditulis pada papirus dengan ratusan rawatan untuk pelbagai penyakit. Yang paling mengejutkan, teks ini bukan sekadar kepercayaan atau mantra semata-mata. Ia mengandungi diagnosis, simptom dan kaedah rawatan yang jelas, termasuk cara merawat luka, patah tulang dan jangkitan. Malah, ada bahagian yang menerangkan pemeriksaan pesakit langkah demi langkah, seolah-olah seperti manual doktor moden. Ini menunjukkan mereka memahami tubuh manusia dengan sangat mendalam, jauh lebih awal daripada yang kita sangka. Bayangkan, ribuan tahun dahulu, mereka sudah menulis panduan perubatan yang hampir menyerupai sistem hari ini. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir, bagaimana orang Mesir purba menjaga gigi tanpa ubat gigi moden? Jawapannya mungkin buat anda terkejut. Mereka sebenarnya mencipta ubat gigi sendiri menggunakan bahan yang sangat luar biasa. Antaranya ialah abu pembakaran dan serbuk tulang yang dihancurkan halus. Yang paling mengejutkan, campuran ini benar-benar digunakan untuk membersihkan gigi. Tekstur kasar bahan ini membantu menanggalkan kotoran dan sisa makanan, seolah-olah seperti fungsi skrub dalam ubat gigi hari ini. Walaupun kedengaran ekstrim, ia menunjukkan mereka sudah memahami kepentingan kebersihan mulut sejak awal lagi. Ada juga campuran lain yang digunakan, termasuk herba untuk memberi bau yang lebih segar. Bayangkan, apa yang kita anggap moden hari ini sebenarnya sudah bermula dari eksperimen ringkas ribuan tahun dahulu. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia. Pernah tak anda terfikir,
Adakah piramid Mesir dibina sekadar di atas tanah atau sebenarnya mengikut sesuatu di langit? Apa yang ditemui membuatkan teori ini jadi semakin misteri. Beberapa pengkaji percaya kedudukan piramid Giza mempunyai kaitan dengan susunan bintang di langit, terutamanya dengan Buruj Orion yang sering dikaitkan dengan dunia dewa dalam kepercayaan Mesir Purba. Yang paling mengejutkan, 3 piramid utama dikatakan sejajar dengan 3 bintang dalam Orion's Belt. Persamaan ini bukan sekadar bentuk, tetapi juga melibatkan kedudukan relatif antara satu sama lain. Ini menimbulkan persoalan besar, adakah mereka sengaja membina piramid sebagai cerminan langit di bumi? Jika benar, ini bermaksud mereka mempunyai pengetahuan astronomi yang sangat maju, jauh melebihi apa yang kita jangkakan untuk zaman itu. Bayangkan, struktur gergasi di bumi disusun berdasarkan bintang yang berada berjuta kilometer jauhnya. Dan yang lebih menarik, teori ini masih diperdebatkan sehingga hari ini. Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia.